Halo, Assalamualaikum geng. Okey, geng, ini hari saya berada di Taman Rinting flat Balau M. Kalau sekata korang tengok flat ni di area Taman Rinting, rumah low cost, 3 bilik, 2 bilik air. Keluasan dia lebih kurang dalam 700 square feet. Rumah kita akan renovation semua. Sekarang rumah ni owner masih duduk lagi, jadi saya tak review atas lah. Tapi nanti saya akan tunjukkan gambar sebelum dan selepas yang akan kita buat. Rumah ni yang penting korang tak perlu keluarkan sebarang modal. Just korang bagi dokumen saja. Just bagi dokumen. Kalau saya kata korang yang contoh yang kerja Singapura dalam setengah jam je, kalau saya kata daripada sini ke CIQ Singapura sana. Lagi satu, bulanan anggaran dalam 600 700 ke atas. Kalau misalnya korang nak buat investment pun lagi better sebenarnya. Korang boleh sewakan. Kita akan bantu korang rumah ni apabila korang dah beli, kita akan carikan penyewa. Sekata korang apply rumah ni memang bagus sangat korang. Untuk investment boleh, untuk korang duduk sendiri boleh. Sebab apa? Korang tak perlu nak bayar kad penyewa daripada korang menyewa kan. Sebulan 700, 800, yang korang akan bayar duit ni untuk rumah sendiri korang tak rugi sebenarnya. Kalau kata korang beli, akhirnya akan jadi milik anda sendiri. Okey, apa-apa hal korang kalau berminat, korang boleh rujuk saya. Okey, Assalamualaikum.